bukan sikit, dia sedang meningkat puluhan ribu. Jadi itu tujuan yang dapat kita bantu, sebab kita tengok aspek populariti ni adalah satu elemen penting bagi seorang politik dan juga penting bagi parti dia. Jadi kita harap kalau kita jemput tu, marilah untuk bercakap di sini. Kami tak cadang untuk menekan apa-apa, tapi kami memberi ruang. Kami tidak akan membuat soalan-soalan yang mungkin dia tak mampu nak jawab kan. Kita minta producer kita kerja keras sikit lah. Jemput lah. Jangan berterusan jemput orang parti datang ke bicara Kedah ni kan. Barulah boleh sangka persepsi. Kita bermain dengan persepsi. Persepsi sebab populis dengan persepsi hampir-hampir sama. Persepsi, naratif. Tu ayat-ayat tu berhampiran. Politik tak boleh lari. Tak boleh lari. Hang bagus pun tapi orang main persepsi. Tapi persepsi orang tak bagus. Ataupun nama dia tak dikenali. Tapi sebagai politik tak baguslah. Tapi sebagai ahli perniagaan dia tak perlu. Ahli perniagaan dia nak berniaga, dia nak jual barang. Kadang-kadang dia pakai orang dia buat marketing ataupun dia upah orang yang buat marketing. Okey, tak pernah tunjuk muka. Tetapi bagi parti politik tak boleh, doktor. Kaedah tu tak boleh. Macam tu kita kena usahakan juga. Kita kena bawa pimpinan negeri PKR kena ada macam mana kita bawa YBS Mirul. Kita kena bawa juga. Kena bawa. Kalau sekarang ni telah pun mengorak langkah, telah pun buat. Ketua amanah, kita panggil ketua amanah sebab dia sanggup mari. Dia sahut dah. Dia sanggup mari untuk bercakap mengenai amanah dan sebagainya. Ini sebenarnya usaha kami untuk menjadikan mereka popular. Takat mana yang kami bantu lah. Takat mana kita. Lepas ni kita akan jemput lagi lah sama-sama tokoh-tokoh parti PKR, DAP dan sebagainya. Betul, macam UMNO pun. Macam kita duk berbincang, berbual tu. Sebenarnya kita nak bagi peluang untuk penonton bicara Kedah menilai sendiri. Kita nak bagi untuk orang Kedah tengok nilai. Kita buat ni hampa nilai tengok betul ke ini ke pemimpin-pemimpin masa depan negeri Kedah tu. Kalau tengok Datuk sendiri pun, saya harap penonton-penonton bicara Kedah nilai Datuk Fakhrul ni dengan pengalaman dia. Saya cakap tu terang tu buat penonton Kedah, saya rasa Datuk Fakhrul ni dengan pengalaman dia, kita patutnya bagi dia ruang lagi sekali Kalau dengar dekat pimpinan negeri kan, kita kena bagi ruang. Orang yang berkebolehan jangan kita gagalkan kan. Kalau dia masih rasa dia nak berkhidmat, kita kena bagi sokongan tu. Itu sepatutnya macam tu. Pulang pada mereka lah tu kan. Kita kena bagi sokongan. Yalah politik tu, politik popular tu, kalau Datuk Fakhrul sendiri pun